Bagi orang baru hok nak ada bak sawadikan hengrat katik ada orang tanya saya kata bak lagu mana nak boleh bak sawadikan hengrat katik mari dengar klip ni bersama saya nak oyak satu persatu Belum nak masuk situ, saya nak oyak dulu nak bagi tahu dengan cara luah-luah. Kata bak sawat ikan hengrat ni dia bagi tubik 3 kumpule. Takut orang ada hak tak tahu Kumpule lo mula bagi orang dulu orang raikau hak duk boleh dah 300 kut sebulan hak tu. Yang keduanya kumpule kelumpu toklon. Hak ni pihak kerajaan dia oyak mari kata kumpulan ni 1 juta orang lebih dalam negara Thai semua Yang ketiganya kumpule hak tak ada bak sawat ikan hengrat. Tu. Lepas tu Sakleh tanya saya kata nak buat lagu mana kumpulan hak tak ada bak sawadikan hengrat lagi ni. Mula-mula kita cek tengok dulu kata kita ni masuk kumpulan mana. Duk dalam kumpulan kelumpu toklon ke, duk dalam kumpulan pu mai mi bak sawadikan hengrat. Cara cek dia mudah-mudah. Saya nak tinggal link website dalam chong komen ni iaitu website hak Kromkan Pokkrong Apabila kita masuk dalam tu rupa dia nak ada lagu ni. Dia ada 2 ขอรับสิทธิ์ด้วยตนเองหลักตาและบอกว่าขอรับสิทธิ์ด้วยเจ้าหน้าที่ตะเกียหลักตาขอรับสิทธิ์ด้วยตนเอง tetapi kena เชื่อมต่อdengan Thai ID dalam terosak kita tu apabila tertekan masuk boleh bat pracachon masuk siap tu เชื่อมต่อ dengan Thai ID siap belakang dah kalau kita jadi kumpulan putok lon tu dia suruh kita krok ข้อมูลเพิ่มเติม apabila kita krok ข้อมูลhak kita hak dia hantar mari siap belakang dah tu dia nak naik rupa lagu ni dia nak naik rupa kata ยืนยันการขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วni hak ni masuk kumpulan putok lon kumpulan putok lon ni 2 yale bagi dia kalau tak sewa dalam website seperti saya royak ni boleh gi minta wak di ketua kampung tok nebe tok meneh atau bandit asar kampung masing-masing tu dia. Lepas tu masuk kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan hak tak ada bak sawadikan hengrat tetapi dia rasa kata dia ni masuk dalam syarat-syarat hak bak sawadikan hak kerongkan dia cara dia mudah-mudah ya apabila kita masuk cek dalam website Kromkan Pokkrong ni apabila kita cek masuk boleh bat pracachon masuk siap tiba-tiba dia naik akar merah seperti ni tu dia naik kata ท่านไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายตามบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่น tu makna kata kita tak ada masuk kumpulanผู้ตกหล่น kita masuk kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan hak tak ada bak sawadikan hengrat. Kumpulan ni bukanlah kata tak boleh langsung, bukanlah kata tak boleh long tabian, boleh weh. Kita pergi mengikut ketua kampung masing-masing dia kata kita ni tak ada masuk kumpulan putok lon dak li tetapi kita ni wasapa susah, wasapa gaji tak sampai 100,000 setahun nak masuk katik weh kalau nak boleh supang demo tu tu hak ni kena krok ข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม dia rupa lagu ni ni back form dia rupa lagu ni tengok tepat-tepat lah tepat-tepat tu orang long tabian krok diri tepat-tepat dia ada bandit asal tu long krok wi kita tu dia ni cara dia semua bagi orang hok nak ada bak sawadikan hengrat atau orang baru tu dia kita tahu sikit kelumpu toklon ni hok sebenarnya tu ada nama dah bahagian Mahat Thai dia ada nama dah cuma dia ambil nama ni hantar kepada amper tu hantar kepada ketua kampung boleh nama ni dia pun gisari rakyat dia mengikut nama dia boleh tu ambil itulah saya nak oyak kata kalau siapa dia hitam tengok kata ketua hijau supengata ade yang ada kata lagu tu cuma dia hijau mengikut nama hak dia boleh nama hak dia boleh iaitu nama kelumpu toklon ni semua dalam negara Thai ni 1 juta orang boleh jadi dalam kampung kita ni 2-3 orang gitu mo boleh jadi seorang pun ada lagu tu lah boleh jadi tak ada tu dia hak ni nak jelas hal ni sikit tu dia akhirnya ketiga kumpulan ni belum jelas lagi kata nak boleh bak sawadikan hengrat cuma hak kita hantar komun gitu pihak kerajaan dia picerana pula strik lagi bukan kata hantar sudah dah tu makna kata kita boleh bukan bila nak tahu kata lepas tak lepas hak kita long tabian tu iaitu tepat 17 bulan Karkadakum hari tu dia nak istihar kata siapa dia boleh siapa dia tak boleh tu dia lagu mana video ni rasa jelas ke tak kalau rasa tak faham lagu mana boleh komen tambah dalam chong komen kalau ada masa saya nak mari royak nak mari jawab lah tu kalau rasa dapat dah video ni tolong share sebar kepada saudara kita okey wassalam.